Hai guys, nama saya Steven. Sekarang ni saya berada di Balok Center, Kuantan, Cawangan, Multi X Motor. Okay, kenapa saya datang sini hari ini? Sebab saya nak tengok kedai. Kedai kita tengah buat renovate. Jom, saya tunjuk. Ikut saya, mai. Okay, dulu kita pakai roller shutter. Dulu kedai separuh saja. Sekarang ni kita dah tukar. Nampak cermin macam ni. Cermin. Jadi kalau korang lalu sini Balok, kedai kami sebelah Mr. DIY, sebarisan Mr. DIY di Balok Center. Okey, kalau korang lalu kedai-kedai kami, korang boleh nampak lah. Mai, kita masuk tengok. Okey, apa yang kita buat kedai ini? Dulu separuh aja, jadi kita dah remove partition ini. So kita dah tambah lampu. Nampak guys? Lampu ini kita tambah sendiri. Lampu LED. Dulu pakai lampu biasa, lampu putih saja. Sekarang ni kalau kita letak lampu kuning, dia nampak lagi klasik. Betul. Okey, kedai kami tengah buat renovation 70% complete, belum 100% lagi. Okey, nampak dinding ni kita belum fully cat. Ini dulu kedai separuh, jadi ini kedai orang lain. Kita ambil kedai, full kedai, lepas tu kita kena cat semula. Apa yang kita belum buat? Cat dalam, luar, lepas tu belum pasang aircon lagi. Okey, sekarang ni masih panas lah. Lepas pasang aircon, okey, korang boleh masuk kedai, ada aircon kan. Lagi selesa. Kalau korang nak beli motor, lagi selesa. Nak tengok motor pun selesa juga. Okey, kalau korang nampak motor sekarang ni tak banyak, sebab kita belum fully renovate kedai lagi. Jadi lepas kita 100% complete renovation ni, kita akan masuk lagi banyak motor. Jadi korang kalau duduk dekat Balok, Kemaman, Taman Tas serta sungai pun tak jauh juga. Sungai Karang. Mana lagi? Farah. Mana lagi? Balok. Orang penduduk Balok. Cerating pun boleh. Okey. Sungai Ular. Okey, Sungai Ular. Okey, penduduk dekat Balok ni boleh datang kedai kami tengok motor. Lepas tu ini. Okey, saya tunjuk saya punya sales. Nama dia Farah. Dia sales dekat Cawangan, Balok. Jadi kalau korang nak datang tengok motor, korang boleh cari dia. Nama dia Farah. Kalau dia tak balas, bagi tahu saya, komen dekat bawah, saya akan marah dia. Okey, saya kena pastikan saya punya staff semua layan kita punya customer dengan cara yang betul dan cara terbaik. Sebab saya tak nak saya punya staff layan customer tak betul, nanti customer dikomplain, kata kita punya servis tak baik. Ini saya memang sangat fokus bahagian ini. Okey, kalau korang pernah hadap saya punya staff layan dengan cara tak betul ataupun tak selesa, boleh komen dekat bawah. Okey, saya akan tanya kenapa macam tu. Okey, kalau korang tengok saya datang sini bukan nak tengok kedai saja, tapi kita ada buat shooting juga. Shooting promote kedai Balok Center sebarisan dengan Mr. DIY Balok. Okey, jadi kalau korang duduk dekat Kemaman, Balok, mana Sungai Karang, boleh datang kedai. Tapi kedai belum fully renovate lah. Motor ada. Kalau nak beli motor, nak sambil loan, dah beli cash, boleh juga. Jangan risau, kita tengah buat shooting. 2 hours later. Tujuan saya renovate kedai sebab kami nak bagi tempat yang lagi selesa, lagi besar. Masa berurusan dengan sales saya, yang paling penting kedai kami ada pusat servis di Jalan Berserah sebelah Public Bank. Jadi sebab macam ni, ramai customer lepas dia beli motor dengan kereta motor lain, datang kedai saya, pusat servis, kata nak repair motor lepas beli motor dengan kereta motor lain. Tapi kedai motor tu dia tak mau tanggung. Dia tak mau tanggung masalah-masalah motor lepas beli motor dengan dia orang. Tapi kedai saya ada pusat servis. Jadi kalau korang beli motor dengan saya boleh pastikan motor anda dalam keadaan baik. Ini saya boleh janji. Kita jumpa nanti. See you guys.